adik bakal dijual. Ada orang dari Johor, Inas Johor nak beli semua katanya, tapi tinggalkan yang mengeram ni lah, tinggalkan. Yang mengeram tinggal ada dua sana, sini satu ekor mengeram. Mengeram ni tinggalkan lah. Ni kalau esok apa ni, mana tak nampak ni. Ni kalau hari Sabtu ni ada makan-makan kan. Kalau nak sembelih titik seekor, ambil yang mengeram ni lah. Tinggal yang dua mengeram tu okey. Kalau nak sembelih titik, dan semua jual lah. Nak maksimumkan dia punya tu. Jualan tu nak maksimum kan. RM15 sekilo. RM15 sekilo. Tak tahu murah ke mahal ke. RM15 sekilo. Rasanya murah lah. Rasanya kalau ikut balik takkan nak jual mahal kan. Itu jual 30 sekilo tak ada orang. Tak ada orang nak 30 sekilo kan. Ibu kata 15 kilo lah. 15 kilo. Rasanya boleh pergi lagi harga dia. Tapi disebabkan dia ambil semua, alhamdulillah lah. Boleh lah 15 kilo lah. Boleh lah. Sebab dia tak pun mahal ni kan. Dia tak pun mahal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Ada incoming call.